saya nampak peningkatan of talent in terms of nuclear meningkat lah. So bila mana saya kata nuclear ni, I think we can categorize in two field lah. So pertama adalah nuclear technology itself dan nuclear energy. Yeah. So I think it's a difference between those two. So sebab apa yang saya katakan different ini adalah nuclear technology ni kadang-kadang ramai yang menggunakannya, apply kan. Contohnya kita pergi dentist kan, ada buat x-ray, kita buat chest x-ray dan sebagainya. Tapi kita tidak sedar itu adalah is a nuclear technology kan. Dalam agriculture kan, dalam food. So basically all this made from the nuclear technology lah. So I think yes, not only nuclear science or nuclear engineering, but from other field pun kan, mungkin daripada geologis kan, daripada physics, daripada engineering mechanical kan, those are ni contribute to sebenarnya to nuclear engineering. Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to episode 6 of Theory Episteme TAP Talks. I'm your host Dr. Muhammad Abdullah. And I'm Muhammad Hafizul. And welcome. Before we begin today's episode, we have a few channel announcements. Pengumuman channel sikit. First things first, Hafizul, congratulations on finally getting clear your master's degree viva. Congratulations. Thank you. It was very recent. Yeah, 2 days ago. Congratulations. Still Well quite deserved. nervous, but Well it's deserved. a huge load of my chest lah. Well deserved. Congratulations. Tahniah. Thank you. Second is basically we have received some comments and some feedback actually from friends and family as well as penonton-penonton yang umum lah, where they have mentioned our channel we have been inviting a lot of orang pro nuclear, orang yang in the field, technical people in the nuclear realm. However, we have not covered the other side of it, di mana ada juga individu dan entiti yang berpendapat yang nuklear ni tak ada downside lah. Of course, kita setuju juga. All technologies, all frontiers ada kelebihan dan juga kekurangan juga. So in this announcement, basically we would like to extend a formal invitation kepada anyone yang berpendapat sedemikian for us to have a chat. So please use our platform, gunakan platform kita untuk nak have a civilized discussion. We would love to know what you feel, your worries kita nak address by people kita sebagai orang dalam industri. Bukan pakar, our guests are the pakars, tapi we will bring all these information and worries kepada the pakar and we will have a chat with them and hopefully address these concerns moving forward. So we are trying to not be as biased as possible walaupun kita in the field. We would love to have a discussion, so please ambil peluang ni untuk have this discussion dengan kita and we will progress towards a more constructive discussion insyaAllah moving forward, yeah. Which is very interesting because all these worries and comments akan kita bawa kepada, as we say, the specialist, and we have one specialist with us today, a very, very interesting and very, very special man from the academia actually, Associate Professor Dr. Izzat, who has 10 years, almost 10 years pengalaman dalam akademia sains nuklear, specifically nuclear engineering, ya Doctor? Ya, betul. Okay, so round of applause. Welcome Doctor, welcome to TAP Talks. We are very excited to have you. So as mentioned, Dr. Izzat has nearly 10 years experience in the academia of nuclear engineering and nuclear science, currently teaching in the National University of Malaysia. In fact, he was our lecturer as well. So whatever you see here, part of it is thanks to him. Thank you very much, Doctor. Thank you for being here. Thank you for coming. Thank you for inviting. Yeah, Doctor. So before we begin our discussion real quick, can you please real briefly give a more in-depth introduction Doktor punya background sikit, just for the viewers to kenal Doktor sikit. Alright, terima kasih
pertamanya saya ucapkan kerana atas jemputan inilah kepada TE dan juga Channel 10. Saya Muhammad Izzat Idris, merupakan pensyarah daripada program Sains Nuklear Universiti Kebangsaan Malaysia, of course lah. We proud of UKM as a national university kan. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur dan dibesarkan di Ipoh Perak lah. Perak Perak lah. Tapi Idok lah cakap Perak sini boleh. Kemudian saya belajar di MRSM Pidarian Kulim. Itu pun saya perlu mention lah. I'm very proud from MRSM. And then saya dapat sambung belajar di bawah tajaan JPA dan membuat foundation selama 2 tahun di Ambang Asuhan Jepun pada tahun 2005 sehingga 2007. Kemudian nak ceritakan sedikitnya, saya ni agak pelajar average lah di Ambang Asuhan Jepun, dan kita perlu belajar matematik, physics and all in Japanese language. So for me it's quite hard lah untuk understand Japanese language masa itu kan. Kemudian subjek lain pun, fizik, sains ni pun kita pun average lah, tak score sangat. So dah hujung tahun, dah after 2 years tu we need to choose what course and what university that we want to further our study lah in Japan. So actually I want to further study in environmental engineering. As my first choice. I think in Hokkaido University lah kalau tak silap. And then second one nuclear engineering, and third one I don't remember, tapi ada berkaitan dengan human human engineering, something like that. So first thing I think that we need to kita belajar, kita dah besar ni kan, we need to think matured sikit, apa yang kita boleh contribute to our society, our negara kan, our country. So I think one of it is to the environment lah. Tapi saya tahu yang saya ni tak average student. So what I did is saya letakkan the first choice tu adalah nuclear engineering. Nuclear engineering. So I thought that this plan because of bila dia tengok this person, this student are not so excellent, so dia akan pilih yang the second choice lah. So I letak the first choice adalah nuclear engineering, and then nuclear engineering is quite tough in Japan, and in Kyushu University it's a top 10 university. So I think memang impossible lah saya boleh dapat. So I really hope that I dapat nombor 2 lah. Itu plan saya itu plan saya. So bila keluar result, sensei saya datang dengan muka, saya tak tahu sensei lah cikgu kita. So dia datang dengan muka yang nak kata gembira, sedih dan risau pun ada. Gembira mungkin dia kata okay, you dah dapat tempat. Risau tu mungkin dia rasa I think whether I can survive or not in Japan. Dan dia umumkan yang I got nuclear engineering in Kyushu University. Dia memang surprise. Saya lagi lah. Nuclear engineering. Lepas tu dia siap mention beberapa kali, this is top 10 university tau in Japan. Top 10 university in Japan. Saya kata sensei saya faham, saya tahu. Lepas tu how do you want to survive? Even dia tanya macam tu kan. So saya kata dah dapat nak buat macam mana kan. So in Japanese lah kan. Saya kata so just go with the flow lah. So that's the first story lah yang how I can involve in nuclear lah. So I went to Kyushu University to further my study in Kyushu in nuclear engineering. So and then from 2007 until 2011. So during the Fukushima accident I still in Japan sebenarnya, tapi agak jauh lah. Saya di Kyushu, Fukushima lebih kurang mungkin 1,400-1,500 km lah, agak jauh lah. Dan pada masa itu saya memang rasa still I feel agak rasa macam kekurangan dalam study in nuclear ni. So I plan to further my study. Asalnya plan untuk study di Europe, tapi adalah kekangan bajet dan scholarship ketika itu, so saya plan untuk sambung di Malaysia
Pada masa itu belum ada lagi wujudnya nuclear engineering di UTM. I see. Okay. So saya balik 2011 bulan 4 gitulah. Then saya fikir waktu tu belum fikir nak kerja lagi. Saya just want to get rest, macam nak rehat saja kan. So my friends dah hantar CV, dah siap resume dan sebagainya kan. Tapi you kena ingat ini zaman 2011 waktu tu belum ada yang sekarang Canva, template dan sebagainya. So bila dah lepas 2 bulan saya berehat lah, boleh kata so-called berehat lah. Dan saya pun tengok kawan dah ramai yang dapat kerja. So saya rasa macam agak risau juga. Saya nak plan sambung master nuclear science di UKM, tapi intake dia adalah bulan 10. So saya pun rasa agak lambat lagi. So saya pun hantar resume kepada ketika itu adalah GSM Consultancy yang mengendalikan proses untuk pembersihan thorium hydroxide di Bukit Merah ketika itu agak famous lah, di mana ada pencemaran radionukleid yang berlaku di sana lah. So nak ceritanya saya hantar resume, and then hari yang sama dia call, dia minta saya datang esoknya untuk interview. Rezeki. So rezeki lah juga orang kata. Alhamdulillah. Nice. So esoknya juga dia call, dia kata dapat. So minta untuk ni lah untuk datang terus. So ada pengalaman 3 bulan as a radiation protection technician. Okay. So ada pengalaman kita buat monitoring lah, session dekat tempat Bukit Merah tu kan, tempat penyimpanan, kita boleh kata as a naturally radionuclide materials waste dekat situlah, the first in the world actually. Kemudian saya dapat sambung master dalam coursework selama setahun. Kemudian pada waktu itu juga ketika saya sambung master, ada datang kehadiran daripada Hitachi GE. Hitachi GE dan juga Tokyo Tech, Tokyo Institute of Technology. So datangnya dia offer, dia kata siapa yang berminat untuk sambung pengajian, dia ada offer scholar daripada Hitachi. Dan akan ditempatkan di Tokyo Tech lah. So saya mencuba dan saya kurang bernasib baik. Saya dapat tempat tetapi saya tidak dapat scholarship. Okay, yang dapat scholarship adalah Dr. Julia Abdul Karim daripada Agensi Nuklear Malaysia. Okay, but it's okay lah kan. And Tahniah then Dr. Julia, tahniah. And then arwah Dr. Rizwan ketika itulah merupakan pensyarah sains nuklear juga, meminta saya untuk cuba memohon macam so-called scholarship lah from the UKM lah kan. So saya mohon dan alhamdulillah dapat. So that's why saya fly ke sana untuk sambung pengajian PhD saya pula lah selama 3 tahun setengah. So balik dia absorb terus lah sebagai pensyarah sains nuklear daripada 2016 bulan 10 dan sehinggalah sekarang. So itulah sedikit kalau nak cerita perjalanan tu memang panjang lah. Dan itulah sedikit bagaimana saya boleh I can involve in nuclear lah. So basically pun satulah yang mungkin saya ialah kita ni sebagai orang Islam at least hari Jumaat pula tu kan. So at least bolehlah saya sampaikan sikit walaupun benda tu kecil. So saya still remember kenapa saya sebut Emirasim Kulim tu adalah kerana cikgu fizik saya, dia ada sebut tentang jika kita buat baik sebesar zarah akan dibalasnya, dan jika kita buat jahat sebesar zarah akan dibalasnya. So dalam Quran pun ada mention tentang zarah, which is atom lah. Kan? So bila saya fikir balik, mungkin saya berminat lah dengan statement dalam Quran itu kan. Jadi atom dengan macam mana benda tu boleh cerita dalam Quran, dan atom juga berkaitan dengan nuklear lah, which is memang for sure lah kan. Atom, betul. Energy produced from atom. So saya fikir itulah mungkin adalah connectionnya berkaitan dengan atom, dan juga of course dia ada connection dengan energy lah kan. Tapi mungkin itulah puncanya juga saya berminat kepada nuklear inilah. Alhamdulillah. And look where you are now, Doctor. Alhamdulillah. Lecturer dah almost 10 tahun dah. Alhamdulillah. Associate Professor. Wow. Good achievement, Doctor. A very interesting journey. Lagi Doctor tadi mention
you were in Dr. D Jepun apabila Jepun, betul, Fukushima happens. insiden Fukushima. Yes. Unfortunately, kita tak akan cover that. I think itu akan ada dedicated episode kot untuk nak discuss that. Maybe That we can is do that. About accident kan, mungkin nak boleh juga. because I am pretty sure banyak viewers akan nak tahu apa situasi kat sana, what was, Correct punya apa yang development. berlaku and how far perkembangan sejak insiden tu berlaku and how far it has come lah towards safety, security and safeguard. Betul. The pillars of safety in nuclear industry. So unfortunately, we cannot cover that today, Doctor. We are focusing, however, in the academic side actually. Okay. So Doctor, you have introduced Doctor punya journey daripada sekolah all the way sampai degree, and it's a very interesting journey. So you have been a lecturer, a key player in the development of the talent, local talent Setuju. kat dalam Malaysia. So kita nak faham sikit sedikit tentang perkembangan pool of talents in Malaysia specifically. So I think we can start with the first one, which is a very interesting one. So Doctor, with regards to the pool of nuclear talents kat Malaysia ni kan, Doctor, from your experience, Doctor rasa has there been an increase number of talent kat Malaysia ni dari segi experts, industry players, people in the industry, in the nuclear industry, semakin berkembang ke has been stagnant throughout the years, Doctor menjadi pensyarah di UKM? Alright, okay. It's a good question. Sebenarnya mungkin ramai yang, penonton mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya kita ada nuclear science course. Betul. The only one dekat UKM. And then even kita ada nuclear engineering course di UTM. Betul. Okay. Dan sebenarnya based on your question tu tadi, saya nampak peningkatan of talent in terms of nuclear meningkat lah. So bila mana saya kata nuclear ni, I think we can categorize in two field lah. So pertama adalah nuclear technology itself dan nuclear energy. Yeah. So I think it's a difference between those two side. So sebab apa yang saya katakan different ini adalah nuclear technology ni kadang-kadang ramai yang menggunakannya, apply kan. Contohnya kita pergi dentist kan, ada buat x-ray, kita buat chest x-ray dan sebagainya. Tapi kita tidak sedar itu adalah is a nuclear technology kan. Dalam agriculture kan, dalam food. So basically all this made from the nuclear technology lah. So I think yes, not only nuclear science or nuclear engineering, but from other field pun kan, mungkin daripada geologis kan, daripada physics, daripada engineering mechanical kan, those are ni contribute to sebenarnya to nuclear engineering and nuclear technology. Tetapi mungkin pada ketika ini ada sesetengah pelajar tu tidak nampak kat mana lagi sebenarnya to feel the nuclear technology and engineering ni. I see. So to be more specific on nuclear science, yes, I think every year we produce about 30 students per batch. Okay, so then these students have involved in many industries, as I mentioned, dalam industry food, dalam NDT, non-destructive test, and even ada yang masuk researcher and in agency nuclear, as a regulator in Jabatan Teknik Atom. So even the current pool pun yang ada sekarang, talent pun yang ada sekarang pun, I think it's good government dah hantar banyak yang ke luar negara to have a training kan. Kita melihat bagaimana teknologi nuklear ini berkembang. So if you go to IAEA, so IAEA is not focused only on nuclear technology. Not focused on nuclear energy itself. But it's nuclear technology, nuclear science and technology. So if you go there, you can see a lot of people background with a different backgrounds. Daripada geologi, daripada sains politik, even daripada cikgu pun ada, cikgu kimia, cikgu sains. So it's very interesting sebenarnya. So that's why saya kata tadi, kadang-kadang kursus-kursus lain ini pun sebenarnya at the end kadang-kadang
Masuk dia menjumbang. Cuma yelah kita tak nampak kan in the future kan. Dan minat itulah of course. So saya sangat yakin sebenarnya kita punya talent pool kita semakin meningkat, naik. Cumanya bila kita in terms of nuclear energy. Nuclear energy So nuclear energy ni bila kita sebut, kita memang fokus kepada nuclear engineering. Okey, alhamdulillah kita dah ada nuclear engineering di UTM. Saya rasa mula saya balik tu 2011 tak ada. So 2012, 2013 lah. Mungkin first batch kot yang ada nuclear engineering. So sekarang mungkin dah 10, 12 tahun lah lebih kurang kan. So mungkin mungkin first batch tu tak ramai. Mungkin dalam 15-20. So kita pun dah sebenarnya dah melahirkan juga nuclear energy engineers ni dari UTM. Cumanya bila berkata tentang nuclear engineers ni, dia perlukan banyak latihan, training, simulations, research project dan sebagainya. Dan di situlah mungkin kita agak kurang facility. Kita ada agensi, kita ada research director as you know kan. But tak semua aktiviti tentang nuclear energy tu boleh dilakukan di research director tersebut kan. So adalah komponen-komponen lain untuk aktiviti research yang lain. So mungkin selepas ini kita boleh lihat lagi banyak training program yang berkenaan dengan fokus on nuclear energy lah. So kita boleh hantar balik, kita cari balik kita punya talent pool daripada nuclear engineer, daripada UTM kan. Even macam saya kata, not only from nuclear engineers, daripada nuclear science, daripada physics, science politik ke kan, communication, science social yang nak lihat tentang socio-economic impact berkenaan dengan what will happen kalau kita ada nuclear power. So this is sebenarnya talent pool tu dah ada dan berkembang. Cuma kita belum ada lagi yang betul-betul spesifik, especially dalam in terms of nuclear energy. Tak ada yang menyatukan lagi kan. Ya, betul lah kan. Kita tidak ada macam integrated punya satu macam nak kata rumah lah untuk secure this talent ni, untuk kata okay, yang kau buat energy, yang ni buat physics, yang ni buat tentang agriculture. Ya, of course kita ada agensi nuklear tu, tetapi di luar-luar ni yang mungkin masih belum nampak kan apa future job yang dia boleh ada kalau dia masuk dalam in terms of nuclear field lah. Itu pandangan saya lah. Actually menarik juga Doktor tarik the idea of sebenarnya tak semestinya Dari nak kata bidang. the word purist lah. Macam for example lah. Okay, boleh. Macam orang memang degree nuclear science, master nuclear science, PhD nuclear engineering. Orang kata totok lah. Yang totok. Ya betul. Exactly. We Malaysians, kita sometimes kita terlalu fokus. We get terlalu hyper focus kepada bidang ni boleh pergi mana. Tapi kita kadang-kadang we miss the fact yang we can diversify. We have one specialty. In fact, kita pernah ada colleague yang dulu geophysics and worked with us in a nuclear project, which is very he interesting. started first in fact. He started first, correct. He was one of the main players. Betul. Back in the zaman our second trial of nuclear power program. So betul. We have to agree. Sangat bersetujulah dengan kata doktor. Tak semestinya daripada Ya, betul. kos yang nuklear saja yang betul. yang bidang lain pun boleh masuk. Betul. Setuju. Cuma yalah kita nampak student ni dia masih belum clear lagi lah punya kerja dan sebagainya tu. So kita tak salahkan, we don't blame them. That's why academician, even you as a nuclear science background ni, you are the ambassador kan, you need to promote, to do this content, something like this. We try. Kan? In fact, we even have a chemical engineer in our team. A chemical engineer yang dah slowly masuk into the nuclear realm. So yeah, we cannot agree more lah Doctor with your statement. Memang kita setuju. Sangat menarik. And Doktor pun juga kata sekarang ni kita ada UTM, which is I will have to say the only. Shout out to UTM out there. Woo. The only institute yang adakan course nuclear engineering. Yeah. So, and I'm pretty sure it's not just 2 institute sahaja yang membekalkan, is that the right word, Doktor?
yang Menyediakan. menyediakan yang menyediakan kursus-kursus yang very heavy dari segi nuclear science dan nuclear engineering. Tapi saya nak tanya pendapat doktor. Macam mana these institutes and these courses kan diorang saling melengkapi each other, because macam doktor kata ada jurang, ada jurang gap kan? Gap. Betul kan? Okay. Dia tengah berbual dengan orang UKM, so tengah sambil nak Improve mematabatkan bahasa Yeah, kita ya. of course. Itu So mesti. ada jurang in terms of expertise, in terms of what is covered, what is not covered. So daripada pendapat doktor, how do the institutes in Malaysia saling complement each other? Right. Saya pun bila kita dalam nuclear science ni kan, so we met lot of friends with different backgrounds kan, daripada medical physics, dan bila kita tanya where you come from, daripada USM, kan, daripada UPM, kadang-kadang mungkin daripada UMK dan sebagainya. So kita tak boleh fokus, we cannot focus only on research university saja sebenarnya kan. Kita kena open, nuklear ni kena open kan. Macam saya kata tadi, dia datang daripada pelbagai bidang, dan I believe every university dia akan cuba memenuhi apa orang kata pekerjaan yang ada di Malaysia. Okay, so bila kita katakan tentang nuklear ni, macam saya kata ada dua kategori tadi kan, nuklear teknologi dan juga nuklear energy. So nuklear teknologi ni di hospital pun ada banyak peralatan, devices yang use radiation to treat patient kan. So those yang operate that machines tu adalah daripada medical physics kan, background medical physics. And then medical physics ni yang saya tahu adalah di UPM, UM, USM. Okay, so itu in terms of The health lah, medical, ataupun okay, atau in terms of medical. Okay, kalau daripada industri food, agriculture kan, mungkin daripada UPM juga kan. Dia ada food, cuma teknik yang menggunakan, dia memang fokus on food, but the technique that do the research tu mungkin X-ray, sterilization process, to kill the insect dan sebagainya kan, microbe dan sebagainya, itu menggunakan teknik radiation, teknik nuklear. So yes, bila mana kita kumpulkan semua bidang-bidang ini sebenarnya, in terms of nuclear technology, yes, kita sebenarnya dah memang integrate pun bersama-sama. Cuma of course lah, kita universiti kan, dia ada persaingan dia sendiri kan. Tapi I don't want to talk about that lah. Tapi cumanya sebenarnya ada yang masing-masing ada kekuatan masing-masing. Okay, mungkin kita UKM kita ada nuclear science lah, the only one kan. Tapi UPM yang saya kata tadi ada medical physics. So anything happen, katakan kecederaan ke dan sebagainya, they will tackle the problem kan, berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Keselamatan, mungkin ada universiti yang offer berkaitan dengan occupational safety and health. Kan, kita industri memang walaupun related to nuclear, tak boleh lari, mana-mana industri akan terlibat dengan occupational safety and health. So ada like tak silap saya, Universiti Malaysia Pahang kan, dia ada kursus berkenaan dengan keselamatan. Dan cuma kita mungkin dia belum selitkan berkenaan dengan sinaran lah ataupun radiation lah kan. So that's why saya kata kita kena ada satu macam nak kata pelopor pun bukanlah, tapi orang ataupun satu organisasi yang collect all this talent pool ni, from the student, from the lecturers ke researchers ke kan, yang boleh untuk adakan satu team. Okay, you tackle bab ni medical, you tackle bab industry, you tackle bab food, agriculture dan sebagainya kan. So even if you go to agency Nuclear Malaysia kan, ada pelbagai nak kata apa department kan. Department dari segi kita ada research reactor itu sendiri, kemudian kita ada bahagian agriculture,
kita ada bahagian NDT, kita adalah pelbagai, dan mereka ini sendiri pun bila tanya background bukan semua pun nuclear science kan, daripada physics kan, daripada kimia. Again kita melengkapi sebenarnya. We complete each other, okay? Tetapi dia kena ada satu macam jaringan networking yang lebih sistematik untuk kita faham, okay, universiti ini contohlah mahir bab ini, universiti ini mahir bab ini in terms of nuclear. Okay, okay. Betul. Betul juga tu sebab macam some student kalau dia ambil kan course macam contohnya nuklear kan, of course diorang akan fikir lepas ni aku nak pergi mana. So macam kalau ada networking yang better macam ni, diorang akan senang lagi lah kan untuk decide, and then untuk macam see themselves in a few years akan datang macam tu. Betul. It's helpful lah sebab of course lah student semua akan fikir apa nak buat after this. So kalau ada satu networking ni betul. Memang saya setuju. Pengalaman saya lah, saya dapat duduk di Vienna di IAEA selama 6 bulan. So pengalaman saya memang ialah IAEA ni dia memang open to public tau. They try to reach the public to tell them nuclear is safe dan sebagainya. And then even bila tanya background dia tadi cikgu sains, cikgu kimia, fizik, geologis. So those students ni macam kenapa you boleh masuk nuclear ni? Dia explain lah. So I think I met several people with yang high rank ni. Kebanyakannya geologist. So dia geologist, tapi you know kan, bila kita nak buat siting, nak dapatkan kat mana kita nak letak research reactor atau nuclear power. So they need to have a site assessment. Okay, so what they have to do, they nak tak nak dia kena terlibat jugalah dengan nuklear. They need to understand how the nuclear works dan sebagainya kan. So ramai geologi, tapi mereka bukan keep for themselves tau. Dia pergi kepada public, dia buat outreach, okay, dia bagi tahu kami ni siapa. So that's why the students, children kan, dia macam menarik rupanya. So bukan hanya nuklear ni hanya tertutup untuk orang nuklear saja kan. Cuma saya nak tambah sikit berkaitan dengan nuclear energy tadilah. Yes, nuclear energy dia agak kita kena akui lah. In Malaysia we still learn about the nuclear energy, nuclear engineering. Correct. Even though we have the course from UTM, tetapi bagi saya it's not complete lagi lah. Until we have even kalau kita ada simulator reactor ke kan, kita boleh belajar berkenaan dengan how the nuclear works, how the control road works dan sebagainya kan, how the thermohydraulics kan, benda tu. Kalau kita we visit several countries yang memang matured tentang this nuclear energy technology ni, they have everything lah dalam dia punya lab, and even in school dekat lab. So bukan tak boleh, tetapi kita perlu ada satu method yang agak macam tadilah Pijo kata tentang macam ada satu networking jaringan itu kan, networking yang engkau study tentang thermohydraulics, yang ni study tentang nuclear materials, yang ni study tentang reactor design. So apa nak kena buat? Tapi saya tak salahkan lah, again, ada student yang background nuclear engineering ni, sebab pada ketika itu mereka habis belajar, belum ada, tak nampak lagi kat mana reaktor nuklearnya. Dan dia punya status nuclear policy pun not clear kan lagi. So mereka masih lagi terapung-apung di mana nak bekerja dan sebagainya. So that's why tapi kita adalah beberapa NGO lain seperti Malaysia Nuclear Society yang boleh membantu mereka ini untuk hantar pergi training dan sebagainya kan. So bila dah ada pengalaman training dan sebagainya ini, kita boleh buat satu pool of talent lah, spesifik untuk nuclear energy ataupun nuclear engineering ni tadi lah. Doctor, you brought up a very interesting point di mana there needs to be this jaringan where people are interconnected, orang boleh share ideas and so on and so forth. So does it mean from your point of view, daripada pendapat doktor, jaringan dalam dari segi nuclear technology dan nuclear energy development lah,
pasal kita tak ada nuclear energy lagi. Kat Malaysia ni belum optimum lagi. Yeah, I would say belum optimum lagi. Kita ada tapi masih lagi agak macam belum sistematik. Understood. Okay. So at least we need a leader lah. Leader yang pertama, leader yang boleh connect all these various background ni kan. Ataupun satu organisasi yang menyatukan semua dalam satu, ataupun menyimpan rekod. Ya, boleh juga. Keep in track siapa. So basically kalau macam any news, training, siapa yang nak pergi dan sebagainya kan. Menarik. So kena ada satu sistem lah kan. Dan again, saya katakan nuklear ni kena open. Jangan kita rasa aku background nuclear engineer kot kan. Dan nuclear engineer kot tak boleh. Setuju. Background nuclear science kot. You apa geologist tak boleh masuk, tak boleh, tak, bukan. Correct. Betul. Tu pandangan saya lah. Soalan seterusnya doktor ada berkaitan dengan tu juga. It's related, berhubung kait dan juga boleh katakan boleh menyebabkan a bigger serious issue, di mana macam doktor kata nuclear science dan nuclear engineering kadang-kadang dia macam a bit terlalu eksklusif. Kita tidak include kepakaran lain. Not open enough, ya betul, dalam perbincangan kita semua. So nombor satu, itu memang satu isu daripada from industry side pun, pemerhatian kita pun memang nampak agak jelas. Do you think doktor ini boleh menyebabkan, because there's no transfer of knowledge ataupun sharing of knowledge kan, which could eventually cause a slow decay of talent, because kita tak pass it on, kita tak diversify, kita tidak share, tak include orang lain, tak utilize juga. Ya betul, utilize properly. Betul, setuju. That's a good word to use. Yes, tak utilize. So bolehkah itu menyebabkan pengurangan talent over the years kalau this keeps up, kalau this inclusivity macam berterusan ataupun makin teruk, for example. Macam nuclear engineering, memang duduk geng dia, nuclear science geng dia je, tak include. Pasal, and of course dia ada berkaitan dengan rules and regulations and safety standards, betul, tapi that is not a good excuse to exclude people. So Doctor, what do you think? Adakah benda ni boleh menjadi isu sebesar macam itu in the coming future? Yeah, I agree with you. Basically kalau kita tak open kan, ini pemerhatian saya lah, berdasarkan pengalaman saya. Ada setengah training yang macam what you mention kan, kita tengok kadang orang itu juga pergi kan. Kenapa dia saja pergi training tu kan? Bidang dia mungkin lain. Sepatutnya ini orang industri pergi. Ini orang bisnes kena pergi. Ini cikgu kena pergi. Mungkinlah let's say lah training tu berkenaan dengan education. To primary school contoh. Dah kenapa pula nuclear engineer yang kena pergi kan contohnya. Bukan tak boleh. Tapi you need to look at wide view sikit. So cikgu mungkin dia ada berkaitan dengan Kementerian Pendidikan. Dia pergi sana, dia belajar macam mana how they want to put some information dalam dia punya syllabus contohnya. So kena hantarlah cikgu contohnya. Kalau ada berkaitan dengan industri norm kan, mungkin tiada kaitan dengan, let's say lah tak ada kaitan dengan universiti pun. Industri yang terlibat dengan norm waste norm ni. So hantarlah orang industri yang pernah terlibat contohnya. So kalau yang berkaitan dengan kewangan kan, takkan hantar nuclear engineer juga kan. So try to find someone yang buat finance tetapi memang berminat tentang business model tentang nuclear power contohnya lah. Kan? Tetapi itulah saya ada perasan juga from my observation je lah so dia agak tertutup. Dia rasa dia saja yang boleh tackle semua topik kan dan sebagainya. Dia cover semualah kononnya kan. So seolah-olah dia jadi one center pula kan, one stop center, semua orang jadi pusat rujukan kepada dia. I think it's not a good culture lah. So kita kena open dan supaya as you mention kita tak decay off our punya talent pool tadi lah. So kita kena orang kata carilah
cari orang yang berminat. And one of my students sebenarnya, I just met yesterday, dia daripada aerospace. Dia sambung master. Saya kata, of course lah, dia ada related to cosmic ray dan sebagainya, radiation from cosmic ray. Tapi dia berkaitan dengan aerospace engineering tau. Saya kata, tapi dia berminat. Okay, so kita, bagus. So why not? Nanti anything tentang cosmic ray, tentang aerospace punya radiation, kita hantar dia lah bagi. Contohnya lah. Betul. Kan, kita ada this talent of pool yang sebenarnya kita mungkin tak nampak. Kita hanya nampak diri kita je kan. Correct. Kita mungkin. So, again, so I agree with you. So kita kena bukakan kepada semua supaya kita boleh dapat kembangkan lagi lah kita punya talent pool dalam pelbagai bidang. Okay, even kalau saya buat sedikit statistik berkenaan dengan nuclear energy kan, hanya 25% sahaja nuclear engineers. Ada locally ke international tu? Itu kalau tak kisahlah in any setting, locally ataupun kat other countries lah. So ini just average punya studies lah. So 25% to develop a nuclear engineer from the first phase tu sampai lah decommissioning, 25% je nuclear engineers. I see. Operation, maintenance. Ada 25% mechanical, civil, electrical. Kemudian ada 10% daripada finance, policy, law, macam tu lah. Kemudian 10% lagi ada berkaitan dengan geology. Faham. Apa lagi? Adalah yang lain-lain juga. So, kalau if you look at this statistik, kita boleh nampak sebenarnya bukan nuclear engineer saja, bukan nuclear scientist saja yang berhak, seolah-olah I use word berhak kepunyaan nuklear ini, tidak kan? Betul. So kita kena macam tadilah, kena integrate dengan pakar-pakar yang lain jugalah. Cuma mungkin kepakaran mereka ini masih belum nampak kan. Mungkin itulah bagusnya untuk kita membuka mata kepada masyarakat lah tentang. Saya nak tambah sikit doktor, bila doktor explain macam ada aerospace tu, baru saya teringat juga di mana kita nuclear scientist dan nuclear engineer, kita kadang-kadang fokus kat bahagian je lah, the typical bahagian medical, bahagian agriculture. Tapi sometimes kita miss benda yang ada kaitan dengan radiation tapi di tempat lain. Macam tadi kata doktor kata cosmic ray kan, kita pernah ada research yang menunjukkan kilat pun boleh menghasilkan tenaga mengayon di in the air lah basically. And that cannot be discovered kalau there's no one who studies it kan. So it is very interesting juga lah, betul doktor. It gives a new perspective towards it. Don't you agree? Yeah, I agree. Betul. Plus macam bila doktor mention pasal dalam in any nuclear power punya settings, 25% je daripada nuclear. Hence macam betul juga, sebab macam one of the main thing is geological punya assessment kan. Geological impact assessment kan. So and itu rasanya macam fundamental before bina pun dah start. So macam hence pool talent dari situ pun diperlukan juga. Betul. Macam make sense. Dia unifying lah. Macam dia yang awal tadi tu, kita perlu maybe dalam Malaysia ni semua dah ada, just yang this one unifying things, organization, I don't know what to say, but something like yang entity okay. Entity senang, betul. Yang kita just tak ada satu entity yang untuk unify kan je lagi, which is menarik. Betul saya setuju. Saya setuju. Okay, doktor, soalan seterusnya ni macam soalan yang mesti doktor selalu dengar jugalah, pasal perception nuklear. Alright. Okay. So doktor rasa dalam among new batch of student sekarang ni kan, adakah stigma nuklear ni masih ada lagi ke, ataupun dah berkurang kalau compare to yang before this? Maybe doktor juga boleh explain kalau ada perubahan, what are the factors maybe. Pasal doktor, you have not only been a lecturer untuk 10 tahun, tapi doktor pun undergo your own studies. So that whole duration tu mesti ada some kind of evolution, satu perubahan suddenly shift ke. So maybe doktor boleh terangkan from your point of view, pada pendapat doktor, apa parameter yang menyebabkan perubahan tersebut.
menambah-nambah pula lebih-lebih pula. Okey je. Alright, very good question tentang stigma nuklear ni kita tak boleh elak lah. Betul. Okay, so the first thing yang kalau kita tengok movie, saya suka tengok movie juga kan. Ni, Yang kaki pertama Benji juga kenapa saya dah. kan? Kenapalah bila mana ada senjata ke? Ini movie kan, saya cerita movie Faham. Mesti dia kata senjata nuklear. Yeah. And bom nuklear kan. Itu pun sebenarnya dah memberikan negatif stigma atau perspektif yang Correct. sangat tidak baik lah. Betul. Kepada orang ramai sebenarnya kan. Memang benda tu ada. Kita tidak nafikan. Betul. Pembinaan bom itu berlaku. Tetapi bila mana masyarakat terlalu didedahkan dengan negatif, kan, dia macam algoritma jugalah dalam Facebook kan, kita tengok benda-benda tu asyik keluar benda tu je kan. Ya, betul, kan? ya, betul. So bila dah nak kata momok di influence by these factors tu, salah satu Dimomokkan lah, betul? Betul. Momok. Dia memberikan gambaran yang negatif. Kita pun daripada kecil kita alah nuklear bomb. So that's why untuk first student saya akan tanya untuk first year student, so why you choose nuclear kan? Kan what kawan-kawan tak tanya ke, family tak tanya ke kan? Betul. So I just do some brief research, siapa yang akan kata tentang bom. So ramailah, mungkin separuh. Kan, so benda yang negatif lah. Ramai yang kata. So saya tanya juga, so kenapa you choose nuclear juga kan? So ada yang pendapat dia lebih kata dia nak belajar benda yang baru. Faham. Kan? Bagus juga tu. Bagus. Right? Yes, definitely. Walaupun family members dia kata bahaya dan sebagainya, but dia kata dia still nak tengok sendirilah. Betul ke bahaya dan sebagainya kan. So okay. Dan juga sebenarnya kita dipengaruhi oleh events lah. So contohnya nuclear accidents lah yang berlaku sebelum ni, Chernobyl accident, Betul. 3 Mile accidents. Walaupun dia accident yang quite long time ago kan. Tapi kena ingat radiation punya kesan tu, ada yang mana kanser, dia bukannya terus mati dan sebagainya kan. Betul. So kesan dia agak lama. Okay. Kemudian yang terbaru, bukanlah terbaru sangat pun, 2011 Fukushima accident. So that is in modern era lah kan. Fukushima accident berlaku. Dan di situ bermulanya saya nampak trend yang nuklear energy lah especially itu berkurangan. Okay. Like say Jerman, dia tutup shutdown all the reactors kan. Tapi dia beli pula daripada France yang produce nuclear energy kan. Itu tak apa. Okay, tapi nak katanya these events, bayangkan yang lama pun dah terkesan, apatah lagi yang baru, walaupun 2011 until now akan ada jugalah stigma yang mengatakan nuklear ini bahaya. Mungkin kalau saya nak imbas balik yang tempat saya kerja di Bukit Belanja tadi, Bukit Merah Perak tadi, pun masih lagi ada orang terkesan kan, mengatakan katalah let's say lah government nak buat nuclear power, antara poin yang utama yang dia kata macam mana you nak handle nuclear waste kan. Betul. Dia akan bagi contohlah Bukit Merah, kemudian pada tahun saya tak ingatlah, lebih kurang berkenaan dengan dinas rare earth dan sebagainya, ini menyebabkan perspektif berbeza yang yang menyebabkan orang percaya buat video mata 3, kepala ayam 3, 2 dan sebagainya. Benda tu memang kita sebagai nuclear scientist lah mungkin kata, kita rasa kelakar, kita rasa tak betul memang. Tetapi percayalah, ada orang yang percaya benda ni. Betul. Kan? Dan those pula yang sampai tu mungkin dia kagum ke kan, yang ada influence, dia punya pengaruh dia besar ke, yang menyebabkan orang ni boleh percaya. So itu antara faktor yang boleh mempengaruhi lah stigma atau persepsi rakyat ataupun masyarakat tentang nuklear. Tetapi ialah 2011 kita dah 14 tahun, kita tengok sebenarnya pada 2011 tu juga wujudnya MNPC pertama kita kan. Dan mereka pun dalam masa 8 tahun sebelum tutup tu sudah melakukan public acceptance. Dan ketika itu agak baik, dan lebih, saya ingat saya lah, betulkan saya kalau saya silap, dalam 60% bersetuju untuk ada nuklear. Walaupun tapi tak adalah 2011 accident berlaku, 2012 dia buat study kan. Saya rasa mungkin dalam 2017, 16, 17 begitulah.
kan. Even dalam dalam INIR report pun dia kata kita dah bersedia dan public sector pun lebih kurang dalam 60% begitu kan. So ini bermakna walaupun aksiden itu berlaku, tetapi mungkin dari segi pengetahuan, outreach kita kepada masyarakat, perkembangan teknologi, sekarang ni pula ada media sosial yang boleh memberikan maklumat langsung secara tepat lah kepada masyarakat tentang nuklear ini, membantu mengubah persepsi masyarakat ini untuk menjadi yang lebih positif lah. So tapi ada juga sebenarnya even saya pernah pergi di agensi nuklear ni sendiri, tapi dia punya research dia bukanlah directly terlibat dengan radiation, tetapi still dia risau tentang radiation. Macam one of researcher itu ke? One of the researcher daripada agensi ni, dia dalam within the committee of agensi nuklear kan. Tapi bila saya tanya, saya pun tak berani nak pergi, dia kata kan. So okay. So walaupun seorang lah, saya tak tanyalah ramai kan, tapi kita nampak view yang berbeza. Ada juga orang yang dah bekerja dengan radiation, terlibat as part of the agency nuclear, but still they afraid with the radiation. Macam tu lah. Interesting. Ada one thing pula yang ada student tu, saya propose dekat one of my member lah, untuk buat research gunakan radiation as part of the punya teknik lah. Student dia tak nak, dia kata dia takut kan. Walaupun guna UV je, guna UV je, ultraviolet je kan. Pun yelah dia walaupun non-ionizing radiation, tapi dia tak berani nak guna kan. So walaupun kita nampak yang tak setuju, kita agree lah kan. Kita kena accept lah dia punya view macam mana kan. Kita kena be neutral lah. Tetapi saya nampak trend itu makin lama makin positif. Okay? I see. Bila mana yang paling penting adalah outreach lah, tentang outreach masyarakat. Right? Okay, alright. Okay, which is very interesting juga. Kita cakap pasal outreach kan. So let's talk about not just bahagian outreach tempatan sahaja. Kita go towards outreach dengan international jugalah. Pasal bila kita cakap pasal university, students, pelajar akan not just want to nak build kerjaya locally, tapi some of them memang nak traverse international. So kat sini I think we will kill two birds with one stone. In terms of graduates kan doktor, especially dalam local setting, how do they transition? The transition macam the amount of graduates nuclear science di Malaysia yang stay dalam bidang transition into alam pekerjaan, in that matrix, how does it look like, doktor? Be it locally, diorang kerja di company syarikat tempatan, ataupun international, diorang shift, diorang keluar negara dan teruskan bidang diorang dalam nuclear science ataupun nuclear engineering. How has that been? That retention, do they stay, most of it, do they stay in the industry ke? Most of them, diorang keluar bidang ke? Trend tu macam mana so far, from your point of view, doktor? Right. Saya tidaklah do specific research on that lah. Tapi I just based on my observation again. Yes, please. So most of our graduate student from UKM lah jarang saya dengar yang bekerja di luar negara. Okay? Maybe because of finance dan sebagainya kan. Opportunity tu mungkin kurang, ataupun in terms of kadang-kadang language kan, bahasa pun satu isu juga. Tetapi walau bagaimanapun still they got job daripada local punya industri lah. Ada juga case yang I think half of them dapat bekerja di field yang samalah, nuclear field juga. Tapi mungkin half of them bekerja di luar bidang. Ada one day tu I got call from travel agency. So she asked me this one girl name, and then I know her. Tu I just dia kata this girl put your name as a referee. So I see. kata kenapa kan. So I just want to know lah tentang the background of this girl kan. So
just bagi tahu lah, okay, dia bagus dan sebagainya. But tu at the end saya tanya juga, so ini travel agency kan? Ya, betul. Is it okay nuclear science background kerja dia? We don't have issue pun kan? We don't have issue pun, as long dia kata boleh buat kerja dan sebagainya. See, so tak mustahil juga kan sebenarnya. Kadang-kadang kita ada nuclear science background ataupun nuclear science education ni bekerja di luar bidang yang inilah. That's again, macam saya kata tadi, geologi kan, mungkin dia belajar geologi, at the end dia masuk ke nuklear juga field kan, tapi ada dia punya kaitan, relation. Betul. Geologi and nuklear. Ada juga ramai juga rakan-rakan saya daripada mechanical engineering, daripada electrical engineering, yang asalnya memang tidak ada kaitan dengan nuklear pun. Tapi when they do dia punya further study, master or PhD, they study on nuclear. Right? So they change dia punya ni lah, field dia kan, from mechanical to nuclear pula. So sama juga, mungkin tak mustahil tiba-tiba one day pelajar yang daripada travel agency ni, they do the nuclear education travel agency ke, tak tahulah, mungkin dia bawa student keluar negara melawat negara-negara yang ada nuclear technology. Betul. Just ni je lah kan. So, it's wonderful Dr. brought that up, pasal the second half of the question tu for the first half sebenarnya trap sikit. Okay. The second half is basically macam doktor kata, dia ada orang keluar bidang kan. Okay. Rizul, I think you can agree with me, kita ada beberapa coursemates yang dia memang keluar bidang, and of course no problem, memang tak ada masalah. Ya, yeah, betul. Tapi adakah, apa pendapat doktor lah, patut ke kita, baik kita meaning the institutions lah, be university ataupun organisasi entity lain, I like that word, patut adakan suatu strategi untuk somehow pull back ataupun menarik balik minat people yang dah keluar bidang ni, pasal at the end of the day dia still masuk dalam the beginning of our discussion, the pool, the talent pool of nuclear scientists and nuclear engineers. So is there a strategy from that you know of maybe, yang tengah berinisiatif untuk nak tarik balik these people who used to be people in the industry? Adakah tu satu soalan? And the second question is, kalau tak ada, patutkah kita adakan? Setakat ini kita tidak adalah satu, orang kata macam usaha untuk menarik balik pelajar yang mungkin di luar bidang, contoh nuclear science ni, bekerja di luar bidang, kita tarik balik dan sebagainya. Kadang-kadang ialah, saya tidak salahkan situasi itu. Betul. The environment tu mungkin mempengaruhi keadaan pelajar itu kan, Definitely. ataupun graduate student kita. Mungkin dia terpaksa bekerja, mungkin itu je peluang yang dia ada. Kadang-kadang mungkin dia tak minat pun. Betul. Kan, tapi dia kata untuk survive dia dan family, dia terpaksa bekerja dalam bidang itu. Dan tak mustahil one day pula, I think I just join the group of our alumni students kan. So Doktor baru join tu? baru join. Allah. Baru invite, itulah sedih saya tak lah. So basically dia dalam tu kadang-kadang kita post, okay, ada job yang berkaitan, of course lah, job yang berkaitan dengan radiation kan. So walaupun that action is not big, tapi itu adalah salah satu tindakan yang baik lah juga. So kita ada job tentang nuklear, tentang radiation, siapa nak apply. Mungkin someday yang people yang bekerja kat travel agency ni tadi, ataupun di luar bidang tadi, ada peluang, why not aku cuba, kan? Why not aku cuba, manalah tahu dapat. So Betul. indirectly kita boleh kata kita menarik lah juga, kan? Cuma again, kita tidak boleh nak paksa, kau belajar nuclear science, kau kena balik, kau kena kerja juga kan. Of course. Kan? Of course. Kita tak adalah sampai tahap begitu. Tetapi what we do is yelah, nanti mungkin kalau ada rezeki, kita nak lihat Malaysia ada nuclear power plant di Malaysia, it's not impossible juga yang kawan-kawan yang di luar bidang ni, aku nuclear science kan, why not kita join balik group ni kan. Ada case juga yang one of the CEO lah, saya tak boleh bagi tahu lah dia punya ni. Jangan. Dia dah cuba lari tau, daripada nuklear ni tau,
saya sembang lah dengan dia kan. Dah lari. Tiba-tiba dia kata, government kata kau kena masuk ni. Kau kena ni tak. Berkaitan dengan nuklear kan. Dia kata, aku baru nak lari. Dia kata kan. Dah kena buat nuklear juga. So, nak faham tak? So, orang yang dia nuklear, dia lari nuklear, dapat balik nuklear kan. So, yalah, itu mungkin dia lihat background pelajar, candidate ni sesuai untuk lead that organisation. So, mungkinlah that's why kita kena ada macam tadi kan, entity tadi yang boleh, okay, kita ada apa nama ni, job offer berkaitan dengan radiation, NDT, agriculture ke, yang related to radiation kan, medical physics ke, why not apply. So tak mustahil kita can back together lah balik kan berkenaan dengan radiation lah. So kita tidak ada method kaedah tu lah. Tapi macam saya kata, indirectly kita usahakan untuk make sure pelajar-pelajar yang ada background nuclear science ni ataupun engineering sebaik sebolehnya dapat kerja berkaitan dengan bidang lah. Itu. So mungkin ada orang kata di UKM yang saya tak pasti ada ke tidak lah, yang cuba tanya balik kepada alumni ni, kau kerja sama tak dengan dalam bidang? Saya tak pasti ada ke tidak. Tapi memang ada macam merekod pusat yang tanyakan, kan kita ada rekod berapa ramai pelajar kita yang habis grad dia bekerja. So ada berapa percentage tu ada. Tetapi saya tak pasti sejauh mana. Adakah dia tanya kau bekerja sama tak dalam bidang? Itu saya tak pasti. Faham. Dia tanya kau bekerja ke tidak? Itu je. So it's a good idea juga sebenarnya kan, kalau kita nak tahu adakah kau bekerja dalam bidang kan. At least kita nak tahu relevan tak relevan kursus yang kita tawarkan ni lah pada masyarakat. Alright. And yelah, at the end of the day, this Saya jawab 2 soalan ke tadi? The second one apa? Kalau tak ada, patutkah kita adakan? Dah jawab dah. Tadilah lebih kurang macam kena ada networking entity, something yang boleh tarik, umumkan, announce. Okay, we have a job offer dan sebagainya. Itu mungkinlah nak tarik kita kan tak boleh paksa macam saya kata. Betul. Tapi kita tak tahu one day kan, aku rasa nak belajar bekerja dengan nuklear balik lah. So why not? Word of the day hari ni, entity dan jaringan Jaringan. Banyak. Dia menjaring. So question tu sangat penting sebenarnya, doktor. Sebenarnya it leads to one of our final question lah, which is very important. Pasal macam doktor kata tadi, sekarang as a fleet, Malaysia pun sekarang ni dah mula the interest untuk nak look into nuclear power lah, as mentioned dalam RMK 13. Recently, yeah. We are open about it. So and it's announced publicly, telah dinyatakan lah dalam dia punya, what do you call that? RMK lah. RMK lah. Ya lah. Kan Malaysia ke That in of itself lah. So apabila announcement tu telah dibuat, so basically people are looking, nuclear is not taking center stage a bit lah, basically. So of course, bila that movement telah diwar-warkan, institutes and organisations akan mula implement changes ataupun advocate lebih towards it, which of course berkaitan dengan human resource jugalah. So which ties back to soalan tadi. So doktor, from your point of view jugalah, now that the announcement, Malaysia nak look into nuclear power telah diumumkan, on the varsity level, what do you foresee ataupun apa pendapat doktor yang perlu, not just of course UKM, tapi macam varsity throughout any university, any university ataupun all universities, for example, betul yang ada a hand in nuclear punya courses, what should they maybe advocate first, ataupun apa yang perlu diubah suai sikit, because now the outlook dah lain. The country dah making progress towards it, where if the country changes, what the punya inner mechanics pun kena ubah juga. Right. So betul. maybe tak kisahlah drastic ke tidak drastic ke. So doctor, from your opinion,
what are the parameters yang may be important untuk perlu dibuat dahulu as compared to benda lain? Maybe doktor rasa in terms of macam tadi lah, resource requirement, basically kita nak tarik balik orang nuklear yang sebelum ni. Your opinion, doktor? Right. So as you know lah, government dah announce yang kita mungkin akan ada nuclear power plant by 2031. 31. So kita sebagai nuclear scientist, kita seronok lah. Kita gembira, kita nampak rasa ada kemajuan dan sebagainya. Tetapi ada juga, maksud saya, yang melihat ini adalah satu peluang as a business lah juga. Definitely. Business. Kan? So saya cerita pasal business dulu lah belum masuk universiti tu. In terms of business, dia akan melihat ini peluang untuk dia dapatkan that project. Tapi nak dapatkan that project, of course kita kena ada 19 infrastructures yang kena settle dulu. Betul. So all of these 19 infrastructures ni semua berkaitan dengan projek pun, berkaitan dengan kewangan, costing dan sebagainya. So these 19 infrastructures ni ada contoh bab pembinaan, concrete, stainless steel. Siapa yang nak supply? Mesti dah local juga kan, local dan juga orang luar juga. So dia nampak benda ni bagus in terms of business. Itu dari perspektif orang business lah. Dan it's a good lah. Kita bangunkan kita punya local punya business lah. Orang kata kan. Ada juga, okay, dari perspektif universiti, kita nampak ini adalah satu peluang untuk mana-mana universiti untuk belajar benda yang baru. Mungkin dia selama ni dia tak pernah tengok tentang, tak pernah tahu, tak pernah ambil tahu pun tentang nuklear kan. Sebagai contoh, saya bagi contoh rare earth lah. Sebelum ni tak pernah cerita pun pasal rare earth kan. Tiba-tiba yang ni claim ni boleh buat, ni pun boleh buat, universiti ni boleh buat dan sebagainya. Bagi saya okey, tak ada mengapa. Kalau betul dia ada expert dia explore sendiri dan dia claim dia boleh expert, tak ada issue. Okay? Kita sebab ilmu ni ilmu Allah kan at the end-nya. So kita nampak daripada perspektif universiti adalah membuka peluang kursus yang baru, terutamanya dalam nuclear power plant lah. Okay, dalam nuclear engineering tu. Okay, kita memang ada nuclear engineering, tetapi mungkin kita kena touch up sikit lah. Kena ada banyak hands on berkaitan dengan how the reactor works, thermohydraulics, simulation, kena ada simulator dan sebagainya. Itu penting lah mungkin untuk khusus untuk UTM buat masa inilah. Yang ada nuclear engineering dan mereka dah dengar dia ada announcement, kena touch up lah dia punya kursus-kursus balik tu. Tak boleh lah hanya general berkaitan dengan radiation, norm, tak boleh dah lah. Memang kena ada something yang khusus dan pelajar boleh buat hands on tentang nak kena cover the new development juga ya tu. Betul. Pasal nuclear pun sekarang ni expansion very rapid Zul. Very rapid. Betul. Okay. Itu nuclear engineering. Tadi kita dah bincang di awal tadi, ada pelbagai bidang sebenarnya kan. Betul. So semalam pun kami baru berjumpa dengan CIDB Construction. Dan ditawarkan nanti kena ada training kursus di universiti yang berkaitan dengan nuclear grade, berkaitan dengan welding. So dia sendiri yang mencadangkan untuk adakan benda itu di universiti. So which is benda tu is urgent lah. Sebab yang penting adalah localization tu. Kita nak ada talent pun secara lokal. Tetapi saya tak nafikan untuk di permulaan ini kita perlulah dapatkan bantuan daripada negara maju yang dah matured tentang jangan rasa malulah untuk belajar dengan mereka. Belajar tapi make sure localization tu ada wujud. So itu antara contohlah kursus construction tadi. Engineering tadi dah ada. Kita saintis mungkin kita dah kena ada sains sosial contohnya. Mungkin dia dah kena ada kajian berkenaan dengan socio-economic impact. Macam mana pula nak lihat. Mungkin saya sebenarnya sebelum ni saya pernah approach one of my friend daripada ekonomi. Saya nak tengok what happen kalau kita ada nuclear power plant in terms of ekonomi. Tetapi itulah waktu tu dia macam kurang berminat dengan nuklear. Jadi kita pun padam takat tu je kan. So
ekonomi, sosial kan, kena ada kajian-kajian tentang berkenaan dengan benda ni lah, finance, business model dan sebagainya. So itu dari segi universiti lah, kan, dari segi research ataupun utility companies kan, mereka ini yang mungkin akan mengelola atau operate that nuclear power plant dah kena mula hantar lah training. Training sekarang. Tak kisahlah whether they expert come here ataupun kita, biasanya kita kena pergi sana lah. Dia kena hantar training untuk operate kan, untuk belajar the simulation dan sebagainya. Itu the agent thing lah yang memang setiap research institute, not only university, daripada even utilities company, research company, kena dah bila nampak je the signage daripada government. Tapi alhamdulillah lah, kita memang nampak lah benda ni kan. Tu yang CIDB terus panggil tu. So kita dah nampak mereka dah cuba untuk go for nuclear. Cuma satu lagi mungkin saya terlupa tentang TVET. TVET ni kalau kita perasan tentang TVET ni vocational kan, teknik vocational. Mereka ni melahirkan skillful person kan. Especially kalau dalam nuclear power plant welding lah. Percayalah mereka ni gaji ni lagi tinggi daripada kita. Kerana skill diorang, kerana cert diorang tu ada, teknik diorang tu very skillful untuk welding dan sebagainya. So mereka ini kena belajar lah. How to, saya pun tak tahulah sangat how to weld dia punya nuclear material dia semua, bukan nuclear material lah, maksudnya in terms of stainless steel dia 316 ke apa dan sebagainya ni. Mungkin ada teknik dia yang berbeza kan, sebab kita deal with radiation yang tak nampak kan. Betul. So itu antara perkara yang sangat penting untuk universiti dan agensi lain. Kena bergerak serentak. Dia tak boleh kau buat dululah, aku tunggu kan. Jabatan Tenaga Atom as a regulator pun kena bergerak dah. Agensi Nuklear Malaysia pun dah kena bergerak kan. Those yang dah ada cert dalam operate research reactor tu, hantarlah mereka ni pergi pula untuk operate nuclear power plant pula kan. Dia dah ada basic benda tu. So try pula hantar. Okay, universiti buat research berkaitan ni pelbagai bidang lah kan, penghasilan redox isotop dan sebagainya. Industri, utility companies hantar pergi training ni. Construction dah hantar pergi training, dah buat kursus baru dan sebagainya. Serentak, kena paralel lah semua. Baru janganlah 2031 siapa yang dah siap? UKM baru dah siap kan. CIDB mana? Tak ada lagi, tak nampak contohnya lah. Mana utility company? Tak nampak lagi. Oh, kami baru nak buat, kami baru separuh jalan. Tak boleh lah. Kan? Itu pandangan saya lah sebagai orang luar lah. Orang kata kan. Setuju. Betul. Pentingnya bergerak serentak tu. At least bila sampai waktu yang kita perlukan, semua dah ready. Betul. So, instead of tunggu, betul lah. Sebab kita dah agak clear lah kan. You mention tadi, dah announce kan, dalam ada RMK 13. Menteri pun dah beberapa kali visit luar negara, dia punya nuclear facility. Sorry to say, saya kata sebelum ni kita banyak juga anjurkan program conference nuklear. Tapi jaranglah timbalan menteri datang untuk merasmikan. Tapi berbeza pula kali ini. Rajin timbalan menteri, dan saya bersyukurlah benda tu berlaku dan dia memberi impak yang baik. Kan? Impak yang baik, walaupun dulu tidak, tetapi sekarang ya. Tapi tak mengapalah. Kita nampak is a positive way lah untuk kita promote nuklear. And ada progression kat situ ya. Kan? Macam tadi tentang progression, ada tak adakah dia stagnan ke, orang masih takut ke? Kita nampak benda tu makin positif lah. It's good to know. That's good to hear. Good to see. Definitely good to hear and good to see. Betul. Lagi from industry punya point of view. Good. And I would like to add juga, Doktor, rasanya integration daripada segi akademia dan industri pun semakin bertambah baik juga, Betul. As compared to how it was before. Di mana dulu zaman kita study pun, kita nak dapat internship ke, nak get a chance untuk nak ada platform untuk nak berbual dengan industri pun susah. Tapi nowadays everything dia lagi banyak jaringan again. The jaringan between industry and the institute dah semakin rapat lah. Saya tambah sikit lah. Bila Please, mana banyak pun boleh. ada government dah announce ni, kita of course kita
telah menandatangani perjanjian dengan IAEA. Kita part of member of IAEA. So when we declare that kita nak pergi nuclear power plant ni, mereka percayalah, mereka akan hantar segala expert, dia akan menyediakan segala training, segala program yang akan membantu pelajar-pelajar kita, alumni kita, industri untuk bergerak ke arah nuclear power plant. Bukan itu sahaja, tetapi nuclear nuclear power countries ni, Japan ke, China ke, Korea ke, kalau kita perasan mereka dah rajin datang promote dia punya teknologi. Itu biasalah bagi saya, okey kan, sebab dia nak jual dia punya teknologi. Tetapi at the same time even datang dengan package. Kan, dia datang, okey, you beli company kami, teknologi kami sediakan training, kami buat localization, kami buat itu, buat ini. So it's up to them lah, itu cara bisnes orang kan. So, tak salah pun kan, because they want to promote and to sell dia punya teknologi. So dia akan datang, dan kita bukanlah nak kata ambil kesempatan, tetapi itulah peluang. Saya kata peluang lah, untuk kata waktu inilah you ada peluang untuk pergi belajar, pergi training, tingkatkan orang kata upskill and reskill lah benda tu. Masa itu pun dah jadi tanggungjawab kita lah untuk menyahut dia orang punya jangan, betul lah, janganlah pula kita jual mahal pula. Betul. Okay, Doctor, that was a very, very insightful sharing. Thank you very much. It gives a whole new perspective kepada dari segi akademia pula. Kita asyik berbual industri, people in the industry. It's a fresh outlook to see, even dari segi akademia juga, things are more progressing dengan dalam cara yang very, boleh kata laju lah juga Doctor, actually at the point in time. Things are moving laju juga. Betul. So, kali ini nampak laju lah. Alhamdulillah. Good to hear. So Doctor, before we end today's session, Doctor, is there any message that you would like to send either to your students or a shout out that you would like to say? Look at that camera, Doctor, so please deliver your message. Alright, pertamanya saya ucapkan thank you very much lah for inviting me to share my point of view tentang nuclear energy. So I think we must, everyone to take action, not only government, to take action to promote, to educate, so that the public aware tentang nuclear energy yang insyaAllah akan ada di Malaysia. Dan as we know, it's part of our responsible jugalah to contribute to our society and our country lah. Itu saja. Terima kasih. You heard it here, folks, from Associate Professor Dr. Izzat Idris. Thank you very much, Doctor. Thank you so much. We will see you guys in the next episode. Stay curious, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi. See you next time. Bye.